tujuan kita untuk kita fokus kepada guru-guru di negeri Perlis ini sebab kita nampak kekuatan yang ada di negeri Perlis. Jadi inilah ruang yang kita ada untuk kita meningkatkan kompetensi guru. Sekarang yang kita nak murid kita yang lebih mendominasi bilik darjah, manakala guru bertindak sebagai fasilitator atau pemudah cara. Pemerkasaan guru-guru ni penting. Kalau tanpa guru, macam mana murid boleh berjaya? Sebab pada saya, guru memainkan peranan. Saya bagi ketekan lah kepada guru yang memang punya semangat yang tinggi ni. Itu adalah seleksi bagi dia untuk dia cuba nak sampaikan topik ni. Sebab yang belajar pada suka, warna-warni. Yang fasa awal tadi tu, di langkah awal build idea tersebut. Saya menekankan kepada majlis guru. Majlis guru ialah kebijaksanaan guru, kekuatan guru, kedaya-upayaan, keboleh daya guru untuk mengangkat bukan setakat dari segi pencapaian dirinya sendiri, tapi pada masa sama dia cuba untuk mengangkat kemenjadian dan kualiti murid yang dia ajar. Tolong bagi tepukan kepada Datuk dan juga FCA. Tolong bagi tepukan juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan kepada tim IAB yang pakar-pakar belakang. Saya merasmikan penutupan khusus Challenge Based Learning Professional to Learning Community CD3 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kita betul-betul berikan untuk yang paling jauh bagi CDL PLC Perlis.